Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Pada episod kali ini, kita akan melakukan objektif 1 atau lebih dikenali dengan nama Vroom Vroom. Pada objektif kali ini, robot akan menggunakan pembas untuk menghasilkan bunyi ringkas. Ia hanya boleh menghasilkan satu nada pada satu masa. Keblok ini boleh digunakan untuk menghasilkan nada yang berbeza bagi mencipta satu corak bunyi yang menarik. Ini adalah contoh pembas yang terletakkan pada mikrobotik. Pembas boleh dilihat pada bawah Arduino Nano dari belakang robot. Apa itu pembas? Pembas ialah sejenis peranti suara yang menukarkan model audio kepada isyarat bunyi. Ia biasanya digunakan untuk pengeras. Sekarang, kita akan lihat bagaimana kod blok perlu disusun untuk mencapai objektif kali ini. Sila beri perhatian. Penonton digalakkan melakukan aktiviti penyusunan seiring dengan video. Mula-mula, tekan butang Add untuk tambahkan mikrobotik pada device. Klik pada menu Event dan pilih blok When Microbotic Start. Kemudian, klik pada menu Basic dan pilih blok Robot Prepare. Gabungkan blok Robot Prepare dengan blok When Microbotic Start. Robot Prepare adalah blok untuk menyediakan robot dengan library tertentu untuk mengkonfigurasi nombor pin dan nombor port keluar masuk untuk setiap sensor dan keluaran yang dipasang pada robot. Klik pada menu Event dan pilih blok After Microbotic Start. Kemudian, klik pada menu Auxiliary dan pilih blok Play Music. Gabungkan blok Play Music dengan blok After Microbotic Start. Nota muzik dan rentak muzik boleh ditukar. Untuk objektif kali ini, 7 blok Play Music akan digunakan. Untuk blok Play Music yang pertama, tetapkan nota muzik kepada C5 dan rentak muzik kepada double. Tetapkan nota muzik untuk blok-blok seterusnya mengikut turutan D5, E5, F5, G5, A5, B5 dan rentak muzik kepada double untuk semua blok Play Music. Klik pada menu Control dan pilih blok Repeat Until. Klik pada Operators dan pilih True dan masukkan ke dalam blok Repeat Until. Tukarkan True kepada False. Klik pada menu Basic dan pilih blok Stop dan gabungkan dengan blok Repeat Until. Sambungkan mikrobotik dan muat naik program. Mikrobotik akan mengeluarkan bunyi atau nada yang telah diprogramkan.
Bagaimana? Adakah robot anda berjaya menghasilkan bunyi? Di sini saya sertakan cabaran untuk menguji minda anda semua. Masukkan nota muzik yang disediakan dan cuba untuk meneka nama muzik yang dihasilkan. Selamat berjaya! Jumpa lagi di lain waktu dan terima kasih.